Nama saya Mizan, saya berasal daripada Melaka dan saya ada ni satu restoran dekat Melaka, Roti Terbang Mizan Kampung 6. Ini yang viral ni tau. Yang roti canai ni pada hujung sana dia boleh terbang ke hujung sebelah sana. Okey, jadi pada hari ni Abang Mizan, sebagai Mizan Abang Mizan akan terus menunjukkan roti canai terbang. Jadi kita akan tengok bagaimana caranya. Yang pertamanya musiknya. Okey, jom kita sediakan musiknya. Okey, tengok betul-betul. Sangat luar biasa. Yeah. Yang manis senyum kita dari Melaka. Canai cita gula, jangan manis darah kita. Nanti semua tumpang sama, kirim salam pada kita. Jaga. Yeah. Okey, roti canai terbang semuanya. Yeah. Betul, sedap. Wow, dah terbang dah roti canai kita. Yeah. Wow. Luar biasa. Yeah. Wow, inilah dia roti canai terbang yang kita bawakan bersama-sama dengan Mizan. Ya, roti canai. Yeah. Wow. Roti canai. Yeah. Roti canai. Wow. Tengok. Dahsyat. Roti canai. Okey, kita tengok lagi aksi seterusnya. Wow. Okey, tengok rakannya dah tak ada dah. Di manakah rakannya? Betul-betul di tengah. Okey, kita saksikan magic kita pada hari ini. Yeah. Tengah pokai, tapi tak makan tak boleh. Aku ketagih. Okey, baik, roti canai terbang. Yeah. Roti canai. Okey, semua. Roti apa? Roti canai. Yeah. Wow. Dia ikut angin ya. Okey, semua kita tengok seterusnya. Yeah. Semua roti canai. Roti canai. Yeah. Rock and roll. Roti canai. Wow. Okey, baik. Aksi seterusnya. Inilah dia Abang Mizan kita dari Melaka. Ya, terus saja kita bertumpah lawan Abang Mizan. Ya Allah, luar biasa. Okey bang, nak tanya setakat ni berapa jauh abang pernah layangkan roti canai ni bang? Sejauh mana? Rekod dalam siri abang sendiri? 80 kaki. 80 kaki ke bawah? Bukan Oh, dia 80 kaki. 80 kaki macam mana bang Dari sini ke Road to UNESCO, boleh tak kita buat hari ni? Oh, angin kuat.
Itu rekodnya daripada sini terus ke roti. Okey, nak ke kita cuba? Saya dengar suara boleh tak kita cuba? Okey, baik bang, kita cuba. Okey, mana? Okey, rakan saya tengok. Wow, jadi kita ready semua untuk terus saja kita bawakan sesuatu yang sangat hebat. Ya, untuk semuanya yang terus saja hadir ya pada waktu ini Okey, kita sama-sama roti canai tau. Okey, kita barat demi barat yang terus saja kita bawakan Abang Mizan dari Melaka yang viral ni. Okey, kita ready tau. Ini rekodnya 80 kaki. Wow, oh, dia kena lampu. Wow, Adil sepatutnya begini tadi. Okey, tengok betul-betul sebab kita ni bang, kita ada halangan semua. Wow, wow, dapat disambutnya. Okey, baik. Okey, baik. Jadi dia Encik Mizan. Okey, baik. Ini sekali lagi kita nak tunjuk. Ataupun ada tak siapa-siapa bang yang cuba nak sambut? Ada tak siapa-siapa seorang yang nak cuba sambut ni? Kak Chong, siapa-siapa nak cuba sambut? Kalau dapat sambut terus kerja tau dengan Abang Mizan dengan Melaka. Okey, Chong, the young lady, the pretty lady. Okey, come. Ya, here. Oh, sana aja. You stay there. Okey, cuba sambut this one. Okey, ini adalah kita nak tengok bagaimanakah. Oh my god. Okay, ready? Okay. Okay, depan lagi sikit. Okay, kita depan lagi. Okay, kita ready semua. Adakah percaya tangkapan roti canai terbang? Yeah. Okay, baik. Jadi beliau akan terus saja. Okey, memang betul-betul balik macam batu Okey, 1, 2, 3. Wow. Okey, terima kasih. Ada lagi tak? Siapa lagi seorang? Seorang lagi nak cuba. Okey, siapa? Bang. Bang dekat sini bang. Okey, seorang lagi cuba. Okey, kita bagi lagi nak. Okey. Okey, the young lady bang, yang depan kita ni from. Okey bang, yang depan ni betul-betul. Wow, yelah. Macam menangkap bola. Okey. Yeah. Okey, jadi akan terus saja terbangkan semula roti canai tersebut. Ya, kepada Abang Mizan kita. Ini rakan kita. Dari okey, come. 1, 2, 3. Oh, yelah. Okey, tepuklah untuk sahabat kita. Abang, Abang Mizan sana punya roti canai. Yeah. Okey, ready semua? Yeah. Okay. Okey, tepuklah untuk Abang Mizan. Okey, baik. Jadi terima kasih. Ya, banyak-banyak untuk Abang Mizan kita yang akan terus saja bersama-sama dengan semuanya. Okey, baik teman-teman semuanya. Kedai Abang Mizan ada di negeri Melaka. Maksudnya kalau kami datang ke kedai, memang inilah dia. Antara inilah cara persembahannya bang. Kedai yang spesifik, saya percaya dia nak datang ni dekat mana bang? Kedai saya berada di Melaka, Roti Terbang Mizan, Kampung Lambacan Melaka. Boleh follow TikTok saya, Mizan Roti Man. InsyaAllah kat situ kita info yang awak akan dapat. Jangan lupa follow. Maksudnya akan terbang lah, begitulah Okey, baik. Okey, siapa nak tebak roti bersama dengan Abang Mizan kita? Okey, apa yang Abang Mizan buat, ya semuanya kena ikut. Okey, jadi peserta saya, apa yang Abang Mizan buat, kena ikut. Okey, ikut tau. Okey, seterusnya peserta kita yang kedua.
Seterusnya kita bawa ke peserta kita yang ketiga. Okey, baik, kita tengok tempatnya. Tengok betul-betul cara dia bagaimana kita nak buatkan roti canai terbang kita pada waktu ini. Dan juga tak boleh mana kita akan terus saja bawakan yang dipentas utama kita pada waktu ini. Okey, tengok apa yang dibuat oleh Abang Mizan, kena follow. Okey, ready semua, kita nak tengok. Okey, goyang sikit. Depan, belakang. Yeah. Wow. Okey, sambut. 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 Okey. Next. Yeah. Okey, next. Agak senang. Roti canai. Yeah. Okey. Goyang kakinya. Tapi tak makan, tak boleh. Wow. Oh my God. Okey, cuba. Akan, cuba. Oh my God. Allah. Allah. Okey, kita tengok lagi semula. Okey, kita tengok lagi semula. Okey, ready. 1, 2, 3. Wow. Allah. Allah. Roti canai. Okey. Next. Seterusnya. Okey, tangan lagi. Okey. Jadi boleh terus saja tengok. Okey, semuanya. Wow. 1, 2, 3. 2, 3. Okey. Semakin tinggi seterusnya. Okey. Allah. 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 Okey, baik. Okey. Seterusnya. Wow. Wow. Okey, kita bagi tepukan untuk ketiga-tiga peserta kita yang terus saja merancangkan roti canai kita yang pada waktu ini. Okey, baik. Okey, gift nanti kita akan bagikanlah kepada 3 peserta ni. Jadi terima kasih dia banyak-banyak. Sekali lagi kita bagilah tepukan. Okey, baik. Jadi Abang Mizan kita tepuklah sekali lagi untuk Abang Mizan kita. Okey. Abang, sesuatu yang terakhir untuk dikatakan kepada semua terus saja bersama dengan kita semestinya pada waktu ini, Abang. Macam kata api, Abang, Ayolah, Abang. Okey, baik. Saya pegang. Kita balas sebenarnya Abang pegang, saya pegang Abang dah, Okey, bang. Apa yang ingin Abang katakan kepada semuanya tentang roti canai kita ni? Macam mana? Apa yang saya inginkan, saya nak menjadikan roti canai ni adalah makanan nombor 1 orang Malaysia. InsyaAllah. Okey, baik. Dan pasangannya, namanya siapa ni? Saya Zulhemi. Bagi chat saja. Okey, Zulhemi atau Bucah. Tepuklah untuk kedua-duanya yang terus saja bersama dengan kami. Abang Mizan, terima kasih banyak-banyak.